Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube teman-teman. So hari ni aku nak bawa kau kat satu kedai vendor yang viral dekat Kelantan, namanya Lanun Toyol. Nama pun dah pelik. Mestilah dia punya kedai pun lain pada lain lah. So kau boleh tengok kat sini memang ramai gila orang weh. Memang aku rasa memang hari-hari biasa pun memang macam ni lah. Sebab last time aku datang pun memang ramai macam ni. So specialty dia kat sini of course makanan-makanan vendor macam dessert-dessert macam ni. Tapi dia ada juga benda-benda lain lah, macam benda-benda savory macam ni. Contoh macam ayam Korea lah, apa semua benda-benda macam tu lah basically. Tapi hari ni aku datang hanya untuk membeli dessert dan juga air. So dessert apa korang tengok lah. Tapi specialty dia kat sini sebenarnya air dia. Kau tengok air dia memang lain daripada lain guys. Dia nampak menyelerakan tapi dalam masa sama menyeramkan. So ni yang aku order, cappuccino Biscoff. So kau tengok guys, likat gila weh air dia. Nanti aku tunjuk kelikatan air dia macam mana. And kat sini ada juga jual tiramisu, satu dalam bekas, satu dalam yang dia cedok lah. So ini dia air aku, cappuccino Biscoff. Okay, big cup, cheese sebagai topping, buah-buah and also ice cream sebagai topping. Teka berapa guys? 3, 2, 1. RM6 guys. Can you imagine? Kat KL memang tak dapat lah weh. Ni dah belah-belah 20 agaknya. Dan untuk dessert aku beli tiramisu cedok and juga cheese coat dia. So jadi kita try air potong kaki dia dulu guys. So, kita nak try, kita nak tengok potong kaki betul ke tak. And ternyata bila aku hirup je ni, memang potong kaki guys. Kau tengok reaction aku tu, sebab dia punya manis tu sampai kau pernah tak minum benda yang sangat-sangat manis sampai kau punya lelangit tu rasa sakit. Rasa sakit ataupun rasa macam, ya, sebab bila kau minum benda-benda yang sangat-sangat manis atau likat, kau akan rasa that macam rasa tak selesa kat dalam langit kau. Itulah aku rasa sekarang bila aku minum air ni. Dia imagine macam ni lah. Dia punya kelikatan air tu seolah-olah kau minum cordial. Kau minum cordial dan ais tu sebagai air dia, bukannya air tau. Faham tak maksud aku? Ais tu jadi air dia. So maksudnya kalau kau nak minum air ni, kau kena tunggu ais dia cair dulu, sebab barulah dia punya cordial tu jadi cair. Macam tu basically. Memang gila-gila. So ini tiramisu. Sorry aku makan pakai straw sebab aku lupa nak ambil sudu. So tiramisu dia actually unexpected. Kenapa? Sebab tak sedap weh. Okay, kenapa aku cakap tak sedap? Sebab texture dia, first texture dia, sebab dia guna macam, aku tak rasa dia guna sponge cake, tapi aku rasa dia guna kek pisang. Kalau kau pernah makan kek pisang, itulah texture dia. Dan rasa krim dan tiramisu dia tu rasa blend, tak rasa apa-apa. So overall untuk Lanun Toyol, I would say satu kedai vendor di kampung yang sangat-sangat padaku berbaloi sebenarnya, berbaloi. Makanan-makanan dia semua affordable, harga yang murah. Kalau kedai vendor yang lain aku rasa mahal-mahal dah tu kalau benda macam tu kan. And even kau tengok air dia tu sendiri lah. Kalau big cup, kalau kat luar big cup tu dah RM8, RM10. Lepas tu kau tambah pula cheese sebagai topping, ice cream lagi, apa lagi kan. Dia akan jadi berganda-berganda lagi, akan berbelas-belas sampai RM10. Tapi kat situ RM6 guys. So in a way air tu berbaloi, tapi dalam masa sama dia macam, dia berbaloi tapi dia terlampau manis sampai macam kau tak selesa nak minum. Kau akan tunggu macam ais tu cair dulu baru kau boleh minum dengan rasa yang macam, oh ni air barulah air biasa, air manis yang biasa, bukan air manis yang luar biasa. Sebab dia manis sangat. So tapi berbaloi lah. Nak cakap berbaloi tu memang berbaloi. Tapi ini boleh kata, kalau bak kata aku buat story semalam kan pasal ni, dia berbaloi tapi berbaloi tu datang sekali dengan potong kaki. Macam tu lah. Sebab memang manis gila weh. Tapi memang lain pada lain lah. Aku rasa kedai vendor yang lain pada lain hanya ada di Kelantan. Aku rasa kat Kelantan je buat macam tu. Dan air yang macam tu hanya aku hanya jumpa air yang macam tu dengan harga RM6 kat Kelantan je. So I would say Lanun Toyol is one of a kind lah. Dengan namanya pun one of a kind kat. Can you imagine siapa je yang boleh terfikir nak namakan kedai dia Lanun, lepas tu gabungkan dengan Toyol? Macam tak ada maksud kan. Tapi benda tu yang buatkan kedai tu rare. Dan makanan dia pun, I mean like, especially dia punya minuman tu pun rare, dengan harga yang rare juga. So I would say aku enjoy lah pergi Lanun Toyol sebenarnya. Kali kedua dah ni. So yeah, I will give rating of 9 out of 10 lah untuk Lanun Toyol. Okay, mungkin lagi satu tu sebab maybe sebab dia macam dari segi dia punya parking dan tempat duduk tu agak terhad. Untuk kedai yang viral macam tu, dia patut besar lagi lah, macam tu lah. So ya, itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.